Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Terima kasih diucapkan kepada Tuan James Brock yang menghadiahkan saya 2 biji durian musangking pada hari ini. Durian ini dihantar sendiri oleh menantu beliau guys. Okay, thank you Revitson. Hari ini kita nak cuba durian dari kawasan Long Sebangang baru ini. Kita nak tengok adakah dia betul-betul next level seperti orang cakap. Okey, dari segi rupa isi tebal berkilat dan nampak sangat fresh, bau dia pun terus naik, bukan bau masam tapi bau lemak manis yang padu. Okey, tekstur dia biasanya musangking ni yang grade tinggi ni dia akan lembut, okey, creamy dan sedikit melekat di lidah. Kalau ini betul daripada Long Sebangang baru, saya boleh cakap ini memang grade A++++, bukan calon-calon durian. Alright. Thank you so much. Thank you Revison, thank you James Brock atas durian yang hebat ini. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Terima kasih diucapkan kepada Tuan James Brock yang menghadiahkan saya 2 biji durian musangking pada hari ini. Durian ini dihantar sendiri oleh menantu beliau guys. Okay, thank you Revitson. Hari ini kita nak cuba durian dari kawasan Long Sebangang baru ini. Kita nak tengok adakah dia betul-betul next level seperti orang cakap. Okey, dari segi rupa isi tebal berkilat dan nampak sangat fresh, bau dia pun terus naik, bukan bau masam tapi bau lemak manis yang padu. Okey, tekstur dia biasanya musangking ni yang grade tinggi ni dia akan lembut, okey, creamy dan sedikit melekat di lidah. Kalau ini betul daripada Long Sebangang baru, saya boleh cakap ini memang grade A++++, bukan calon-calon durian. Alright. Thank you so much. Thank you Revison, thank you James Brock atas durian yang hebat ini. Okey, bye-bye.